Orang nak beli yang baru lah, yang boleh buka atas senang. Okey saya. Oh, yang ni dah lama sangat carrier ni. Saya? 295. Okey dah kicik. Turun syangat-syangat. 120 mil. Tapi sebab dia kini, let's say jangan go for 120 lah. Sometimes dia 50 times tu. Let's go for 100 mil dulu lah kalau untuk 100 You can always supply water. Water is always good. It's very Per day essential. Per day. Macam yang wet food saya punya satu hari dia kata 55 gram untuk 2 kg. Betul tak doktor? Yang Kan nak kurangkan sikit? Dia ikut je packaging apa cakap. Sebab sometimes packaging dia formulation lain. So ni kata ni kata ni. So saya kata just baca je package tu kata apa lah. Tapi Dr. Aisyah kata campungan air lah. Sebab dia kan susah. Saya pakai syring tu, dia pandai dia masuk sini keluar ke sini. Kalau saya bagi 3 sudu, 1 sudu je dia minum. Macam tu lah contoh kan. Dia pandai dia keluarkan air tu semua. Another thing what you can do kalau nak stimulate dia punya usus, kalau tak nak bagi dia bergerak sangat sebab rehatkan kaki dia, buat macam baby. Baringkan dia kat perut kita, buat macam bicycle, tolak sikit kaki belakang dia, tarik sikit. Itu kan yang macam tadi tu buat macam ni. Pegang dekat dia punya sini ke ataupun macam kalau saya suka kan, kalau dia suka baring macam baring macam tu. Kaki dia exercise. Kaki dia. Just kaki belakang dia, sebab kaki belakang dia tak ada masalah kan. Mesti kaki depan dia kan. So kita just kacau belakang dia. So that way kita promote dia punya usus punya pergerakan lah. Kalau Cik Lee selalu cerita dia. Tapi idea wise is not keras. Bagi saya tak besar. Sepatutnya dia boleh lepas. Dia kecil-kecil. Betul. So dari segi movement wise tu is very important. Sebab saya ada satu kucing dia memang gemuk. Dia sebab dia kena jalan je baru dia memang masa dia balik jumpa Dr. Aisyah, masa dia balik tu malam tu dia seronok. Pegang Nuk sangat cantik. Saya macam mami seronoknya. Lepas tu besok lusa dia dah start tak mau berak. Lepas tu dia start berak yang kecil-kecil. Tapi at least lah ada lah juga. Tak apa, just kita ada hantar kan buah pinggang dia. Yes, ada suggestion lah. Masalah buah pinggang paling-paling pun staging dia dalam stage 2 lah. Mungkin dah baru nak start. Tapi kan doktor, nasib baik yang ni semua dah okey tingkat 1 ni. Kalau tak dulu lagi teruk. Yang ni yang kali ketiga ke berapa dia kena blood test.